Kenapa semua orang perlukan simpanan emas? Bagi Hafizul, semua orang patut belajar ilmu simpanan emas dan mula membina simpanan emas mengikut kemampuan sendiri. Tak kisahlah kita bekerja, makan gaji, kita berniaga, kita suri rumah ataupun kita pesara, kita mesti memiliki simpanan emas sebagai backup keuangan. Emas bukanlah satu-satunya aset keuangan kerana di pasaran ada banyak lagi instrumen keuangan dan pelaburan yang kita boleh miliki. Emas boleh menjadi financial backup untuk melengkapi keuangan kita yang lain seperti pelaburan saham, pelaburan hartanah dan juga simpanan duit tunai. Tanpa simpanan emas, nilai kekayaan kita mungkin kurang perlindungan daripada kesan inflasi, daripada kesan kejatuhan nilai mata wang dan juga kecemasan keuangan. Jangan tunggu ribut ekonomi melanda baru kita nak mencari perlindungan keuangan untuk kita berteduh. Sediakan payung sebelum hujan, sediakan emas sebelum saat cemas. Hubungi Hafizul sekarang bagaimana untuk mulakan simpanan emas bagi membina dana kecemasan ataupun financial backup kita. Hafizul bimbing sebaiknya.